Assalamualaikum. Saya nak tunjuk lampu laser untuk kucing bermain. Yang bestnya, selain daripada lampu laser merah untuk kucing bermain, lampu ini boleh dijadikan lampu suluh, lampu kecemasan yang blinking tu ya, dan lampu ultraviolet. Yang bestnya lampu merah tu boleh tukar bentuk tikus, bentuk bintang, bentuk dot ya. Kucing saya memang teruja betul main lampu ni. Baterinya tahan lama. Korang tengok ni, kita boleh charge saja dengan USB ya. Baterinya boleh tahan lama, 1 minggu ke 2 minggu pun boleh tahan. Memang best lampu laser ni. Tengoklah kucing aku bermain, semangat betul dia orang. Kat mana-mana ruang rumah pun kucing boleh bermain dengan lampu laser ni ya. Di luar rumah pun boleh bermain juga. Kucing memang sukalah dengan lampu laser ni. Lampu laser merah ni membuatkan kucing kita lebih aktif bermain sepanjang hari. Kucing aku lebih banyak bergerak untuk senam diri mereka. Lihatlah tu, mereka cergas bermain. Untuk beberapa ekor kucing, untuk satu lampu saja memang sudah cukup untuk mereka bermain beramai-ramai. Kucing akan ikut arahan di mana lampu itu akan bergerak. Material lampu ni tahan lasak ya, daripada keluli yang bagus. Kalau jatuh pun tak pernah pecah dan rosak. Korang yang ada kucing tu memang perlu ada simpan satu ni dekat rumah. Nanti kucing suka punya. Dapatkan satu sekarang. Bye.